sikit tentang lama mana kerajaan perpaduan akan bertahan. Ini satu lagi, saya rasa ini pun kesian lah kat PH. Korang buat PH ni nampak macam masih berharap. Mana ada dia berharap dah. Dia tak berharap. Anwar Ibrahim dah umum akan dedahkan laporan RCI tabung haji. Mana tiba-tiba dapat idea dia tengok ceramah Terakan CYB? Tak tahulah, tapi orang yang yang aku dah memang plan dah masa ceramah dekat Johor tu, aku nak bawa cerita RCI tabung haji ni kan. Kan, so cucuk-cucuk Anwar sikit kan. Aku sure ada orang keliling dia dalam PH sampai kata betul-betul good idea. So tiba-tiba out of nowhere, kerajaan sebenarnya sudah meluluskan, sudah bersetuju untuk apa dia ni, mendedahkan. So yang ini ni sebenarnya kita nak bincang tentang lama mana lagi agaknya kerajaan bertahan, dan mungkin bertahan. kita kena observe by beberapa manipulated variables yang ada untuk buat hipotesis berapa lama dia bertahan. Maksudnya bunyi saintifik sangat, aku pun tak faham. Sorry. Yelah, ada beberapa pemboleh ubah yang kita tengok, untuk kita tengok agak berapa lama dia boleh tahan. Chopper gimana dah? Dia tengah Meow. Oh, okay, alright. Oh, dekat apaan? saya tak tahu kenapa, tapi dia memang suka tidur atas keyboard saya. Yelah, kau yang bagi dia makan. Aku bagi arahan supaya dia diberi makan je. So Chopper cerdik, dia tahu ini politician ni, dia cakap je, dia tak bagi aku makan. Well, okay, so let's take stock kan. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang kan. Minggu lepas panas lah, sampai cabar mencabar letak jawatan. Dia bermula saya ingat dengan Kamil Munim, ketua AMK, yang minta supaya menteri-menteri ataupun parti BN ini keluar daripada kerajaan kan. Kemudian dia disambung pula oleh Ketua Pemuda PH pun ada juga sebut macam itu. Angkatan Muda PH pun ada Kenyataan sebut kan. Cuma yang PH banyak dipetik itu ialah teguran Perdana Menteri lah, Datuk Seri Anwar. Kalau menyerang kerajaan persekutuan, menteri-menteri patut letak jawatan. Jadi maksudnya mesej dan cabaran letak jawatan itu memang telah dirancang dan disusun di pihak PH, di pihak PM sendiri. The fact that PM kata, dan dia bermula dengan Kamil dulu, kemudian Angkatan Muda PH, kemudian PM sendiri cakap, maksudnya benda itu ialah benda yang tersusun lah. Bukannya hulur kepada PM pun tersalah sebut out of emotion, benda itu tersusun lah. Itu, so to me itu satu perkara yang kita nak kena establish lah. Kemudian kita tengok pula jawapan daripada BN lah kan. Tok Mat kata kalau dia suruh saya letak jawatan, saya letak jawatan lah. Khalid Nordin pun cakap benda yang sama. Yang ini sebenarnya dia yang lantik semua kan. Cuma Zahid lagi berani lah. Lain macam Zahid berani lain macam sekarang ni. Makan sarang tebuan. Lain macam berani dia kan. Pecat sajalah kan. Kemudian bertukar-tukar pantun. Pantun Anwar tu lembut, asalkan ada muafakat. Pantun Zahid tu basically tunjuk middle finger kan. Sebab dia kata atap cuba tengok, atap terbang apa boleh dibaiki kalau ribut terus ke laut, something like that lah. So kita pun tak faham lah bahasa-bahasa pantun sebenarnya. Aku bukannya reti pantun sangat kan, tapi maksudnya retak tu memang dah retak betul lah kan. Jadi sebab itu saya pun aku troll lah kan yang lepas kabinet tu kan. Senyum manis semua kan, tapi depan senyum, belakang memang asah parang lah kan, kedua-duanya sekali lah kan. Jadi kemudian berlaku
ada kabar angin dan ada konten yang mengatakan bahawa Menteri BN akan letak jawatan dengan ramai-ramai, ataupun ada satu sidang media di antara BN, PN, GPS dan JRS memberi bayangan bahawa mereka akan menarik sokongan daripada kerajaan lah. Jadi memang faham lah kalau rakyat secara berterusan tanya bila kerajaan, lama mana lagi kerajaan nak bertahan kan. Aku dalam semua ni berlaku kan, aku tak terfikir pun soal nak jawab. It's not even in my interest lama mana lagi kerajaan ni nak bertahan kan. Cuma aku tersenyum cakap, Allah ni maha kaya lah. Bayangkan kalau aku tak resign, semua ni masalah aku tu, beban aku nak kena fikir macam mana aku nak buat kerja aku, tapi duk sibuk fikir pasal politik itu. Sesatu aku tersenyum je, syukur, Alhamdulillah kan. Yang keduanya, aku duk tersenyum, orang kata agak-agaknya ceplos sekarang tidur malam macam mana. Kan yang duk bermewah-mewah dekat AMK yang bermewah, kepit duit bag. Mungkin kepit bag ni kan, mungkin bag dia makin nipis sekarang kot kan. Jadi dia pun nak kena fikir ni kan. Jadi dia ada beberapa keadaan kan, dan dia ada beberapa kabar angin dan banyak teori kan. Teori politik ni walaupun yalah kadang tidak pernah adalah kabar angin yang boleh disahkan di Malaysia. Tapi selalunya bila ada kabar angin itu, maksudnya benda tu datang daripada sumber-sumber yang kredibel. Cuma bila disampaikan berlapis-lapis tu, versi asal tu lama-lama jadi versi lain kan. Kalau tengok Datuk Seri Zahid kan, dia kata hari ni selepas bertukar-tukar pantun semua kan, dia kata BN akan terus menyokong kerajaan ini sehingga ke pilihan raya umum depan. Maksudnya sehingga habis penggal inilah kan. Habis penggal ni maksudnya sehingga dibubarkan lah sampai pilihan raya umum yang depan. Cuba kau baca, read between the lines, apa maksud tu? Dia betul ke aku cakap kan senang chopper tidur. Between the line yang tersirat. What did he say again? Sorry. Dia kata semalam dia kata BN akan menyokong kerajaan Madani ini sehingga habis penggal. Dan dia tidak mahu dikaitkan dengan cubaan tebuk atap ataupun langkah Dubai semualah. Cuba baca in between. So that means bulan pula. Dia nak suruh buat pilihan raya segera? Tak, pilihan raya depan, lepas pilihan raya, during pilihan raya tu memang tak berkawan lah. No, okay, penggal kan. Okay. Penggal ini akan tamat bila? Hujung tahun depan. Hujung tahun depan, ya, itu kalau tak ada apa-apa berlaku lah. Penggal parlimen ini ditakrifkan macam mana? 1 tahun ada 3 kali. No. Maksudnya satu penggal Dewan Rakyat, satu penggal parlimen ini ditentukan daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya yang akan datang. So, contohnya, kalau BN berjaya memaksa Datuk Seri Anwar untuk memanggil pilihan raya bulan 8, betul lah apa yang Zahid kata tu. Dia akan menyokong kerajaan ini sampai ke akhir penggal ini. Penggal ini kita tak ada fixed term parlimen. Kita bukan macam negara-negara sesetengah negara lain yang dia ada fixed term. Kalau 5 tahun itu daripada tarikh A ke tarikh B, kita tak ada. Penggal itu ditakrifkan ialah bila berlakunya pilihan raya yang akan datang. So maksudnya perkara itu terbuka lah kan untuk ditafsirkan kan. Open ended betul ke? So maksudnya tak salah lah kalau BN merancang dengan PN semua lepas satu pilihan raya negeri ke satu pilihan raya negeri, sebab it's also a question of
perception di kalangan parti-parti politik. Sebab the kingmaker ni ialah Sabah dan Sarawak, GPS dan GRS kan. So kalau GPS dan GRS merasakan selepas satu pilihan raya ke satu pilihan raya dalam siri yang sedang dirancangkan ni, nampaknya BN makin kuat dan makin menang, dan mungkin BNPN ini akan jadi kerajaan persekutuan, maka mereka mungkin kata dan okey lah, kita akan mengikut BNPN lah, because nampak gayanya dah hampir mustahil PH akan kembali jadi kerajaan. So kalau dia tarik sokongan, sebab soal BN tarik sokongan sekarang ini, dia tidak ada taring sangat. Kalau GPS, GRS dan yang apa nama ni, bebas-bebas semua tak ikut. Sebab kerajaan sekarang ada 148, tolak kita orang 2 orang ada 150, tolak BN 30, masih lagi 120 tak? 150 nak 30 kan, 120. Dan simple majority sekarang I think 1110 ke 111. Tolak 2 orang saya dengan ni kan, 111. Masih lagi ada 9 buffer kan. So kecuali lah BN dan PN berjaya menunjukkan dan meyakinkan dan juga menakut-nakutkan GPS dan GRS bahawa mereka akan menang besar dalam PRU akan datang, and it is in your best interest to take side with us now. Dia tidak mudah lah untuk BN menarik sokongan semata-mata. Itu satu apa nama ni, kemungkinan lah kan. Satu lagi kemungkinan ialah kalau contohnya keputusan di Negeri Sembilan ataupun Melaka dia tidaklah sebesar atau seperti yang diharap-harapkan oleh BN dan PN, dan BN Datuk Seri Zahid dengan kawan-kawan dia akan terus ada sokongan, ada pilihan untuk kekal sampai dibubarkan mungkin tahun depan ke sampai bila-bila lah. Sebab mereka ada satu kemahiran yang kita semua tak ada, iaitu di luar maki hamun, di depan berpeluk. Kita tak ada itu tu. Tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kita memang, kalau tak setuju lah. Kalau Anwar Ibrahim buat lawak pun, kalau aku tak setuju, aku tak gelak pun, aku tengok je kan. Dia orang ni kan, belum Anwar habis hayat lagi dia dah gelak kan. Jadi dia ada satu kemahiran yang kita semua tak ada kemahiran itu kan. So pilihan itu tetap ada kepada BN dan juga PN lah kan. Itu kemungkinan kedua. Maksudnya oleh kerana keputusan PRN dan siri pilihan raya ini tidaklah membuahkan hasil seperti yang dikehendaki, maka PN kekal lah dalam sampai akhir kerajaan kan. Dan saya pastilah Anwar akan cukup gembira dan memaafkan semua kan. BN pun tahu kalau dia kekal dalam kerajaan sampai hujung penggal, Anwar takkan buat apa-apa pun, Anwar akan memaafkan semua kan. Silap-silap lagi laporan tabung haji pun tak keluar. Kan? Okey, apa yang kemungkinan ketiga? Kerjasama kerjasama PN dengan BN tak berapa lancar? Yap, ada kemungkinan sebab 1-2 hari kebelakangan ni pun dah nampak tanda-tanda macam kurang selesa ataupun ada percanggahan yang besar bila Datuk Seri Hamzah pandai-pandai pergi umumkan Perikatan Barisan Nasional. Jadi ada orang BN kata amboi dia baru ada parti wawasan sekejap, senang-senang dia pergi letak nama perikatan kat depan. Letaklah Barisan Nasional Perikat ke BNP ke kan. Paling kurang nama macam bank sikit, BNP Paribas kan. Barisan Nasional Perikatan kan. Tapi pandai-pandai dia pergi letak Perikatan Barisan Nasional. Jadi naik Presiden UMNO, Menteri Besar Pahang pun kurang setuju. Setiausaha Agung pun kata memang belum ada perbincangan. Jawapan Datuk Seri Zahid tu pun memang kata ini hanya setakat untuk Negeri Sembilan saja kan.
Kemudian Datuk Seri Hamzah pun pergi umum pasal MB. Ya, dia umum siapa jadi MB? Jalal. Sebab dia ada dekat ceramah Jalal tu. So dia terus umum sebagai dia kata berkemungkinan calon untuk MB ni. Yang itu dia tak payah umum lah. Memang Jalal dah umum dah bertahun-tahun dah. Kan orang pertama saya kata, tell us something we don't know. Kan. Lainlah kalau dia umum Datuk Seri Jalaluddin selepas ini akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Dia lainlah cerita kan. Okay. So tapi tanda-tanda maksudnya bukanlah tanda-tanda, maksudnya perkara itu kerjasama BN dengan PN ni, walaupun di mata penyokong-penyokong mereka semua ni nampak smooth dan cantik kan, di belakang sesama pimpinan ni dia tidak akan lancar sebegitulah. Itu belum masuk cerita PAS lagi. Sebab dia ada beberapa versi lah. Satu versi mengenai persetujuan tidak rasmi. Dia kan macam cerita P.Ramlee. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Satu untuk engkau, satu untuk aku kan. Okay. Bayangkan Zahid dengan Hadi duk main satu untuk engkau ni, satu untuk engkau, satu untuk aku kan. Jadi Johor untuk aku kan, Negeri Sembilan untuk aku, Melaka untuk aku. Okay, 3 kan. Okay. PAS kata okey sebab Kelantan untuk aku, Terengganu untuk aku, Kedah untuk aku, Perlis untuk aku. Okey 3 2 4 3 kan. Okey lagi. Kemudian mari kat Pahang. Naik presiden dia ni. Saya nak kata macam mana? Pahang untuk kau ke Pahang untuk aku? Dah sudah kan. Kemudian sampai lagi Selangor. Semua berebut Selangor ni kan. Selangor ni untuk kau ke untuk aku ni kan. Perak kan. Itu satu lapis. Lapis yang lagi dalam, kat bawah ni kan, contohnya pimpinan UMNO Terengganu. Kalaupun di peringkat pimpinan UMNO dan BN dekat atas ni dah bersetuju satu untuk engkau, satu untuk aku, Terengganu untuk engkau, PAS kan. Yang pimpinan kat bawah tu pandai-pandai kau bagi Terengganu dekat PAS ni. Apa maknanya tu? Adakah PAS akan dapat semua? Adakah UMNO hanya bertanding 3 kursi, 5 kursi, 6 kursi? Berapa banyak yang PAS nak bagi? PAS akan kata, kau jangan cakap banyak. Dekat Terengganu 3/2 kau kosong. Aku nak aku bagi kau 2 kursi je. Kan? So tak mudah. Di Kelantan, di Kedah, di Perak kan. Jadi jalan ni panjang lagi ni. Sebab itu berdasarkan yang ini, besar kemungkinan Datuk Seri Anwar akan cuba untuk mempertahankan kerajaan perpaduan ni, maksudnya merangkul BN ni sepanjang yang mungkin sampailah ke tahun depan. Sebab dia juga berharaplah pergaduhan di dalam BNPN ni juga mula berputik dan dia akan melalui beberapa masalah yang sukar lah. Yang bagusnya kita tak terlibat langsung lah. Jadi kita kekal dan kita tengok sebagai penganalisa politik. Penganalisa politik. Jadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada lah. Tapi yelah, berceramuk sikit. Sambung tentang GPS JRS kan. Apa untungnya GPS dan JRS ni stay dalam kerajaan perpaduan instead of dia ikut sekali BN, sebab memang itu kawan lama dia orang pun. Yalah, dia bergantung pada GPS dan JRS lah kan. Saya tak tahulah, saya tak berhubung langsung dengan GPS, dengan JRS ni, saya pun tak tahu. Saya pun tak pernah bincang politik dengan parti-parti lain. Itu juga yang saya ingat semua orang politik dalam kerajaan dulu, baik PH atau BN, dia mungkin rasa susah nak masuk ngarah ni. I mean, to be fair, saya mesra dengan semua orang. I think I get along so well with everyone. Aku tak ada lah yang aku bergaduh ke apa, semua okey. Cuma I suppose professional culture kita lain lah kan. Saya tidak
membincangkan mengenai politik sebab dengan parti-parti lain atau menteri-menteri lain, kerana bagi saya kerajaan perpaduan yang ada itu ialah hasil daripada keperluan. Dia bukannya suruh kita bergabung. Saya daripada awal tahu bahawa so long as I do my job seperti mana yang diamanahkan, you do your job, kita letak parti kita di luar. Kan? Jadi you jangan pakai topi parti bila dalam kerajaan kan. And because of that, saya memang tak bincang langsung dan tak pernah ada any exchange of idea ataupun gerak politik ke strategi politik kan. So saya tak tahulah apa GPS dengan GRS fikir. But katakanlah kita berada di dalam kedudukan mereka kan, kita berada dalam kedudukan mereka kan. Mula kita ambil Sarawak lah. Sarawak ni dulu adalah baik PBB, kemudian kita ada PRS, kemudian kita ada SPDP, kemudian kita ada SUPP kan. Semua ini adalah gabungan BN Sarawak yang menjadi sebahagian daripada Barisan Nasional dahulu. Mereka meninggalkan BN 2018 selepas Najib kalah kan. So mereka masih lagi ingat zaman-zaman yang mana UMNO sangat dominan. Dan PBB ni terpaksa tunduk kepada UMNO. Dan Ketua Menteri Sarawak dulu ni walaupun dia berkuasa, tapi dia perlu tunduk kepada Perdana Menteri. Dan Ketua Menteri Sarawak dilayan sama seperti ketua-ketua menteri yang lain kan. Keadaan itu berbeza di bawah Anwar lah. Kan Ketua Menteri Sarawak dah ada tempat yang tinggi, kemudian dia dapat banyak perkara daripada kerajaan di bawah Datuk Seri Anwar, baik dari segi peruntukan, baik dari segi aset-aset persekutuan yang kini diambil alih oleh Sarawak, oleh GPS semua. Dan mereka juga ada wang dari segi state income kan, pendapatan negeri yang jauh lagi tinggi sekarang berbanding daripada dulu. Dan juga contohnya ialah soal Petros dan juga Petronas tentang pengurusan hidrokarbon di Sarawak kan. Jadi GRS kalau secara senarionya perlu memikirkan beberapa keadaan kan. Satu keadaan ialah kalau keberadaan GPS di dalam kerajaan perpaduan sekarang ini mengekalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, maksudnya nyawa politik Datuk Seri Anwar itu bergantung pada mereka. Jadi mereka ada leverage yang cukup besar. Kecuali leverage itu boleh diberikan sama besar oleh BNPN. Jadi kalau you jadi GRS kan, kecuali BN dan PN ini lebih lemah daripada PH dan terpaksa bergantung sepenuhnya kepada GRS untuk mendapat kuasa, then the alternative ialah GRS terpaksa berdepan dengan the revived PN dengan sokongan BN. Dan besar kemungkinan kalau BN dan PN itu momentum dia besar nampak dan dia menang majoriti yang besar di Semenanjung, kalau dia boleh bentuk kerajaan sendiri di Semenanjung contohnya, dan walaupun GPS menyertai kerajaan persekutuan selepas PRU ke-16, tapi nilai GRS itu rendah berbanding dengan nilai GRS kepada Datuk Seri Anwar sekarang. So I think itu yang akan jadi pertimbangan kepada GRS lah. Jadi sama ada dia nak tarik ke tidak itu, besar kemungkinan GRS akan dapat lebih banyak kalau terus kekal menyokong Datuk Seri Anwar. Lepas itu dia bolehlah pergi sokong BNP kan, sebab
kesetiaan JRS ini ialah kepada kepentingan mereka. Dia kan, dan dia akan terus ambil pendirian kami tak campur apa yang berlaku di Semenanjung kan. So itu JRS kan. Kemudian itu GPS Sarawak. Kemudian kita ada JRS kan. JRS ni kebanyakannya ialah bekas-bekas UMNO. Daripada Datuk Seri Haji G, kemudian Timbalan Ketua Menteri siapa ni? Joachim. Bukan. Yang Menteri Kewangan. Masih di Manjun. Masih di Manjun. Hampir semua lah tu bekas UMNO. Dan masa mereka dalam UMNO dulu, mereka berada di paras yang bawah tau, berbanding dengan kepimpinan UMNO pusat ni. Sekarang bila melalui GRS kan, mereka dah sama level dengan BN dari segi kedudukan mereka dalam kerajaan persekutuan, dari segi bargaining power, apatah lagi bila Datuk Seri Anwar memang cenderung untuk memastikan sokongan JRS dan GPS itu kekal kan. Jadi mereka perlu buat keputusan. Dia ada dua keputusan ni. Keputusan yang pertama sekarang nak tarik sokongan ataupun tidak. Kemudian keputusan siapa yang menang PRU ke-16 kan. Jadi bagi saya dia agak mudah lah. Maksudnya GRS berkemungkinan, kenapa, kecuali lah dia melihat gelombang BNPN itu terlalu besar dan kalau kalau mereka tidak menyokong, mereka akan dihukum nanti. Although that's not that easy to happen lah kan. Jadi mereka tak boleh disalahkan kalau mereka mengekalkan sokongan kepada kerajaan Datuk Seri Anwar ni sampai habis penggal. Lepas tu siapa-siapa jadi kerajaan, dia sokong lah. Betul? So again, based on that lah, maksudnya optimism Datuk Seri Anwar tu bila dia kata you menang ke you kalah ke On Hafiz, saya masih lagi Perdana Menteri. So optimism itu saya ingat bersandarkan kepada sokongan GRS dengan GPS yang on the balance of probability they don't lose anything by staying in government. In fact it might be in their best interest to maintain the government supaya kalaupun ada kebangkitan BN dan PN itu dia tidak terlalu kuat sehingga menghukum mereka, menjadikan mereka junior partner selepas PRU 16 nanti. So kemudian ada perkara terakhir lah yang mungkin memberi optimism itu kepada Datuk Seri Anwar, iaitu kalaupun nak tebuk atap, kalaupun contohnya GRS dan GPS bersetuju untuk bersama-sama dengan dia merengek pasal apa pula ni. Chopper datang sini lah. Yalah, rosak kita punya tak apa. Malam-malam buta merengek ni. Kalaupun BN dan PN berjaya meyakinkan GPS dan GRS untuk mengalih sokongan kepada daripada Datuk Seri Anwar kan. Soalan yang paling penting ialah dia nak alih kepada siapa sokongan itu untuk jadi Perdana Menteri. Siapa calon Perdana Menteri BNPN ni? GPS, GRS, kalau mereka berjaya mengumpulkan cukup ahli-ahli parlimen untuk buat perkara itu. Bagan Datuk? Janganlah main aku punya iPad. Apa nama ni, minta maaf ya, inilah kehidupan kita tiap hari.
So atas kertas memanglah Datuk Seri Zahid sepatutnya tidak dipersoalkan lah. Dia Presiden UMNO kan, dia juga pengurusi BN, dia lah sepatutnya jadi calon Perdana Menteri. But yang belakang pintu ni, yang di luar bilik ni, adakah perkara itu dipersetujui oleh semua? Tak semudah itu. Tak semudah itulah. Besar kemungkinan ada pandangan yang berbeza daripada PN dan juga PAS. PN dan PAS, dia dah canang kat satu dunia yang Dr. Samsuri akan jadi PM kan. Besar kemungkinan nampak gaya tak boleh lah. Tapi pada masa yang sama, mereka juga yang bertahun-tahun maki hamun Datuk Seri Zahid sebagai DNAA 47 kes penyamun semua ni kan. Mereka juga sedia maklum bahawa Datuk Seri Zahid adalah tidak popular dengan rakyat secara keseluruhan. Dan alasan itu jugalah yang besar kemungkinan digunakan oleh pimpinan-pimpinan lain dalam UMNO untuk mencadangkan supaya mesti ada calon baru yang boleh dipersetujui oleh semua. Calon itu mungkin Datuk Seri Johari Ghani ke, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein ke, Datuk Seri Mat Hassan ke. Jadi you ada dark horse ni di belakang ni yang dan tambah pula dengan Hamzah Zainuddin kan, mereka akan berlega dan bincang ni siapa ni kan. Jadi saya rasa Datuk Seri Zahid Hamidi is fully aware juga semua ni kan. Jadi kecuali lah Datuk Seri Zahid Hamidi kata okey lah saya berkorban untuk UMNO, maka saya tak jadi PM, bagilah kepada Datuk Seri Johari Ghani ke, ataupun Datuk Seri Hishamuddin Hussein ke, ataupun Tok Mat, saya sedia menerimanya kan. Kerana itu sajalah jalannya yang ia dipersetujui oleh PAS dan parti-parti lain. Do you think it can happen? Tak semudah itu. Unlikely lah, tak semudah itulah kan. Jadi yang lawaknya ialah penyokong-penyokong kat bawah ni lah. Yang BNPN ni semua dah bertepuk tangan akan jatuh kerajaan, kita akan dapat Perdana Menteri baru. Dia tak fikir lagi siapa Perdana Menteri yang baru tu kan. Dia tak tahu nanti Perdana Menteri yang baru tu dia kena berperang sama dia orang kat atas tu kan. Kemudian yang sebelah PH ni pula lah, semua duk meraung dan meroyan, Allah kesian, kalau inilah minggu terakhir Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, ingatlah kita.